Berapa bunyi yang dah keluar? 2. Saya tak nak salah jawab. Sebab tu saya tanya je ikut pula. Supaya dia peka. Dia tak berani lagi nak pakai jawab je. Dia kena berhati-hati. Kan? Makhraj terbagi kepada 2, yang khusus dan yang umum. Sekarang yang umum. Yang umum ada 5. Al-khayshum, Al-syafatain, Al-jawf, Al-lisani. Apa makna Al-haq? Halkum. Apa makna Al-jawf? Rongga mulut. Al-khayshum, rongga hidung. Al-syafatain, Al-lisani. Ada nak kena hafal? Mana ada hafal-hafal? Kita santai-santai. Umum macam kita ni main ambil je. Kan? Jangan salah guna sudah. Relax-relax saja. Minggu depan kita ada kaedah macam mana nak hafal. Makhraj lidah 18 huruf, 10 makhraj. Okey, ada apa-apa nak tanya?